Okey, ini Alaska king crab yang 3 kaki bang. Ini 498. Ini satu king crab boleh makan 2-3 orang. Okey dek, kasih hantar. Hati-hati ya. Okey, slow-slow bawa. Ramai orang makan king crab. Musim holiday memang agak ramai ya. So jangan lupa bawa tebahan kalau datang. Tengok ada lagi king crab saya. Ni. Nak bergambar boleh. Dari mana ni kak? Sarawak. Sarawak. Okey, baik ya. Ni sampai mimpi ya. Abang mimpi saya. Mimpi ketam saya. Okey Syah, tolong ambil gambar sekejap Syah. Terima kasih. Order dulu bang ya. Terima kasih bang. Okey, baik, terima kasih. Baik. Okey. Ini menu. Okey, siapa nak Alaska king crab tadi 498. Yang ini nasi lemak udang galah. Boleh tunjuk kat kamera sikit tak? Nasi lemak udang galah 29 sen. Nasi lemak siakap, nasi lemak ayam, nasi lemak apa-apa saja semua ada. Baik yang menu belas hingga pertengahan hinggalah Alaska king crab. Makan mengikut kemampuan kita. Jangan makan mengikut hawa nafsu kita. Okey? Kalau kita ada rezeki lebih, makanlah Alaska king crab. Kalau belum ada rezeki lebih, makanlah menu-menu yang murah banyak kat sini. Saya tak nak membebankan korang. Andai kata kalau korang belum ada rezeki nak makan king crab, terpaksa buat duit. Apa tu duit? Gunakan duit simpanan, duit apa lagi ya? Duit kecemasan, duit anak-anak, duit gaya anak-anak tu kita ambil, kita makan. Nanti benda tu jadi tak berbaloi. Disebabkan benda tu di luar kemampuan kita. So, saya nasihatkan kalau ada rezeki makan Alaska king crab. Okey, yang mana belum follow, tolong tekan button follow, tolong share, tolong repost. Okey, jangan lupa dapatkan ini, saya punya bilis garing Abang Lobster. Ini ikan bilis mata biru. Ini 200 gram 100% ikan bilis, tak ada bawang goreng, tak ada cili flake, tak ada, semua tak ada. Okey, solid ikan bilis. Ini cita rasa Nusantara. Okey? Ramai-ramai tolong komen. Tolong komen. Saya doakan satu hari korang semua, anda semua dimurahkan rezeki, dikayakan rezeki dunia dan akhirat, dapat makan Alaska king crab dekat sini. Ramai-ramai komen. Amin. Tolong komen.